Dalam waktu yang penuh cabaran ini, Pakatan Harapan dan DAP sentiasa bersama rakyat. Kami tidak hanya muncul ketika pilihan raya, tetapi terus berkhidmat setiap hari di lapangan. DAP telah lama berakar di bumi Sabah, bekerja tanpa henti demi masa depan rakyat. Sama ada sebagai kerajaan atau pembangkang, kami tidak pernah meninggalkan tanggungjawab ini. Lihat saja Adun Loyang, Saudara Pung Jinja, contoh terbaik kepimpinan DAP di Sabah. Pernah berkhidmat dengan baik sebagai pembangkang di Sabah dan kini bertugas dengan cemerlang sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah. Beliau tidak bergantung kepada slogan atau gimmick, tetapi membuktikan hasil melalui tindakan. Pembangunan pesat di Loyang dan kemasukan pelaburan asing ke Sabah adalah bukti nyata kejayaannya. Beliau mencerminkan kualiti sebenar calon DAP yang berintegriti, bekerja keras dan fokus untuk rakyat. Kami bertanding atas nama Pakatan Harapan, bukan sekadar lambang, tetapi simbol kepada kerja keras, kecekapan dan sedia berkhidmat untuk rakyat. Kami tidak pernah berhenti memperjuangkan nasib rakyat Sabah. Kerana bagi kami, perjuangan ini adalah amanah untuk membina Sabah yang lebih adil, makmur dan stabil. Marilah kita mengangkat semua calon Pakatan Harapan ke Dewan Undangan Sabah. DAP dan PH ialah pilihan paling tepat untuk pasukan yang bekerja keras demi rakyat Sabah.